Pernah tak anda terfikir bila anda beli kopi atau tempah tiket penerbangan, apa sebenarnya yang berlaku di sebalik skrin? Ada satu sistem macam gaib sikit yang bekerja senyap-senyap. Nampak biasa je kan? Tapi sistem ni lah yang sebenarnya menggerakkan dunia moden kita. Jom, hari ini kita bongkar rahsia sistem ni. Okey, jom kita mulakan. Ingat lagi tak zaman-zaman macam ni? Nampak macam dah lama kan? Kuno sikit. Tapi, percaya tak, konsep di sebalik semua ni masih lagi relevan sampai sekarang. Serius, setiap kali anda beli barang online, tempah hotel atau pindahkan duit, semuanya bergantung pada satu idea hebat yang dah wujud berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi, apa sebenarnya sistem gaib ni? Dan lagi penting, macam mana ia pastikan data kita semua selamat? Itulah yang kita nak rungkai sama-sama. Kita akan ikut jejak dari satu klik mudah sampailah ke sistem yang, wow, memang kompleks kat belakang tu. Okey, dah sampai masa kita bagi nama pada sistem gaib ni. Untuk bahagian pertama ni, jom kita kenal dulu apa benda ni sebenarnya dan apa kerja dia. Inilah dia, namanya Sistem Pemprosesan Transaksi atau orang panggil TPS. Definisi dia nampak macam formal sikit kan? Mengumpul, menyimpan, mengubah suai dan mendapatkan semula. Senang cerita, bayangkan dia macam seorang pustakawan digital yang super cekap untuk sesebuah syarikat. Setiap transaksi yang masuk ke, yang keluar ke, semuanya direkod dengan teliti. Tak boleh ada silap langsung. Okey, jadi macam mana sebenarnya satu transaksi itu diproses dari A sampai Z? Benda ni bukan berlaku main hentam je tau. Tak, setiap satu transaksi ikut satu jalan cerita yang sangat spesifik dan logik. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Cuba tengok rajah ni. Inilah lebih kurang kitaran hidup satu transaksi. Semua benda mula dari atas dengan data asal, kiranya butiran pesanan anda. Lepas tu, data ni akan lalu macam-macam tapisan dan semakan nak pastikan tak ada silap. Bila dah bersih, barulah ia disimpan dengan selamat dan akhirnya barulah keluar resit atau laporan. Jadi, proses tadi tu boleh kita pecahkan kepada 5 peringkat utama. Senang je. Mula-mula, dia kumpul data. Lepas tu, dia sunting data tu. Semak kalau ada maklumat yang salah ke apa. Seterusnya, dia manipulasi data. Maksudnya, dia susun atau buat kira-kira. Macam jumlahkan harga semua. Akhir sekali, data tu disimpan dan boom, keluarlah dokumen macam invoice untuk anda. Okey, walaupun kitaran dia sama je tapi sistem ni boleh proses transaksi guna dua cara yang sangat berbeza. Nak pilih cara mana satu tu, itu bergantung pada jenis bisnes dan sepantas mana dia perlukan benda tu siap. Cuba bayangkan pemprosesan kelompok atau batch processing ni macam anda kumpul semua surat lepas tu buka seminggu sekali. Jimat masa kan? Cara ni memang efisien untuk proses data yang banyak gila. Contohnya macam proses gaji satu syarikat. Sebaliknya, pemprosesan masa nyata atau real time pula macam anda buka setiap surat sebaik saja postman hantar. Laju. Inilah yang terjadi bila kita membeli belah dalam talian. Setiap transaksi tu diproses on the spot. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling penting sekali. Apa yang buat TPS ni begitu power dan boleh dipercayai? Rahsianya terletak pada 4 peraturan emas. Orang panggil sifat-sifat asid. Asid? Bukan asid kimia tu tau. Ini akronim. Boleh kata, inilah tulang belakang yang buat setiap transaksi itu selamat. Asid ni macam satu janji yang sistem tu bagi untuk pastikan data kita sentiasa betul. Jom kita pecahkan satu-satu. A, C, I dan D. A untuk atomicity. Senang faham, ia adalah prinsip semua atau tiada langsung. Bayangkan anda pindahkan duit. Supaya transaksi itu berjaya, duit tu mesti keluar dari akaun anda dan masuk ke akaun penerima. Kalau salah satu je jadi, tapi yang satu lagi gagal, tak boleh. Seluruh transaksi itu akan dibatalkan. Macam tak pernah jadi apa-apa. Okey, seterusnya C untuk konsistensi. Anggap je C ni macam pengawal kualiti atau gatekeeper untuk pangkalan data. Kerja dia? Nak pastikan tak ada data yang pelik-pelik, tak sah atau rosak boleh masuk. Contohnya, kalau sistem dah tetapkan baki akaun tak boleh negatif, maka apa-apa transaksi yang akan buat baki tu jadi negatif, confirm kena tolak. Ini untuk jaga data supaya sentiasa betul. Yang ni memang menarik. I untuk isolation atau pengasingan. Cuba fikir, dalam dunia online, beribu-ribu malah berjuta-juta transaksi berlaku serentak kan? Isolation ni pastikan semua transaksi ni tak berlanggar atau kacau antara satu sama lain. Jadi, walaupun ada 1,000 orang tengah buat benda yang sama macam anda, transaksi anda tu akan diproses seolah-olah anda seorang je yang tengah buat. Tak ada gangguan, tak ada keliru.
Dan akhir sekali, D untuk durability atau ketahanan. Inilah sebabnya kenapa kita boleh percaya pada penyatat bank atau sejarah pesanan kita. Sebaik saja satu transaksi tu dah lengkap, dah disahkan, rekod tu jadi kekal, titik. Walaupun tiba-tiba bekalan elektrik terputus ke, sistem rosak ke, data tu tetap selamat. Dia takkan hilang macam tu je. Baiklah, kita dah faham semua benda teknikal ni. Sekarang, jom kita zoom out sikit. Tengok gambaran yang lebih besar. Apa sebenarnya kesan sistem ni pada bisnes dan pada kita sebagai pengguna? Kelebihannya memang banyak. Untuk bisnes, TPS ni buat operasi jadi lagi laju, lagi jimat dan lagi cekap. Untuk kita pula sebagai pelanggan, maksudnya servis jadi lagi baguslah. Pesanan kita diproses on the spot, barang pun sampai lagi cepat. Kiranya situasi menang-menang untuk semua orang. Tapi, mestilah ada cabaran dia kan? Nak bina satu sistem TPS yang mantap ni bukan murah. Kos dia memang tinggi. Lepas tu, selalu ada masalah teknikal. Macam perisian dengan perkakasan tak ngam antara satu sama lain. Benda-benda ni memang pening kepala sikit nak selesaikan. Jadi, sebagai penutup, jom kita fikirkan soalan ni sekejap. Kita dah nampak betapa cekapnya TPS uruskan data. Tapi, dalam dunia sekarang yang makin terhubung, di mana satu transaksi itu bukan lagi sekadar data, tapi melibatkan identiti digital kita, kontrak pintar dan macam-macam lagi, macam mana agaknya sistem ini akan berubah pada masa depan? Itu satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan.